Last saya dapat panggilan daripada ayah saya kemarin hari Rabu. Dia minta sedikit wang dekat ayah saya. Saya tak ada duit nak pergi sekolah esok. Sebab besok ada exam. Tiba-tiba ayah send QR, dia bagi kat saya RM50. Last lah tu. Dia bagi saya RM50. Demikian kata Zarif Iman, 19 tahun, anak kepada Pegawai Kanan Unit VET 69 Komando, Inspektor Khairil Azhar Kamarudin, yang meninggal dunia ketika menjalani latihan selam di perairan Pulau Mataking Sempurna, Sabah, Khamis lalu. Zarif berkata dia menghubungi bapanya yang berusia 45 tahun untuk meminta wang saku pada malam sebelum peperiksaan. Katanya sebaik selesai menjawab peperiksaan, dia dimaklumkan ayahnya sudah meninggal dunia sekitar tengah hari. Zarif berkata demikian ketika ditemui di tanah kuburan Islam Masjid Jamik Tanjung Rambutan di Ipoh pada Jumaat. Pelajar tingkatan 6 Kolej tingkatan 6 Seri Putra itu berkata pada mulanya disukar untuk meneruskan peperiksaan, namun guru dan ibu saudaranya memberi dorongan supaya dia menamatkannya terlebih dahulu. Zarif yang turut mengetuai solat jenazah bapanya menyifatkan arwah sebagai seorang yang penyayang dan menjadi pembimbing selain tegas namun sentiasa mengutamakan kepentingan anak-anak. Beliau berkata kira-kira 2 minggu sebelum bertolak untuk latihan pada awal Januari, bapanya sempat berpesan supaya dia menjaga ibu dan adik-adiknya. Daripada saya start umur dah masuk ke alam remaja, memang ayah saya sentiasa bagi nasihat. Dia memang, saya tahu memang saya anak sulung, tapi dia adalah ayah yang sangat baik bagi saya. Dia banyak bagi nasihat dekat saya dan diceritakan pada saya memang face to face. Dia cakap, abang, jaga adik, tengok adik apa semua, tengok adik, tengok ibu, tengok keluarga, jaga adik nombor 2 saya ni. Lepas tu macam-macam lagi dia cakap supaya saya tahu yang memang berat benda ni saya nak terima, tapi saya redha dengan ketentuan Ilahi.